banyaklah saya belajar. Even macam kalau kita mandi wajib guna baldi gayung tu, kalau dah terpercik yang pertama tu pun dah air mustakmal, so kiranya mandi wajib kita tu tak sah. Jadi macam scary lah sebab kita perlukan bersuci untuk solat kita, untuk puasa kita, untuk baca Quran semua. So macam agak menakutkan juga lah. Ingatkan kosong tu lagi senang. Rupanya bila dah go through balik, rupanya lagi banyak pecahan tu. So lagi masa jarak tu, so lagi banyak contoh diberikan. So ada lagi banyak pertanyaan daripada rakan-rakan juga kan. So lagi menambahkan pemahaman saya lah. Bila datang daripada kursus ataupun bengkel lah macam ni, sebenarnya kita, sebenarnya tu aku buat macam ni, salah rupanya. So kena buat macam ni. So benda ni saya rasa kena keep continue lah. Benda baru bagi saya adalah part saf wanita. Selalunya kalau kita selalu solat tarawih ke apa, akan ada berpuak-puak bila kita solat, macam ada saf yang tak cukup kan. Tapi bila kita dah belajar hari ni, rupanya kita kena cukupkan saf kita untuk mendapat fadilat saf. Sebab selama ni hanya ingat dapat fadilat solat berjemaah saja. Terima kasih kerana menganjurkan lah. Sebab saya ada borak-borak lah dengan peserta yang lain. Ramai yang cakap, untungnya kami yang golongan muda ni, muda-muda dah pergi dah. Mereka cakap waktu mereka dulu, muda-muda tak ada sangat kursus macam ni. Padahal kursus solat ni benda yang kita buat setiap hari kot. Dan benda pertama yang akan ditanya bila kita dah mati nanti. So, terima kasih banyak lah untuk tim kan. Semoga kuat semangat untuk meneruskan